Penting untuk kita tahu 5 kriteria ini sebelum menyimpan atau melabur silver dan emas. Save dan share video ini dulu untuk rujukan akan datang. Pertama, pastikan harga per gram silver atau emas itu rendah. Dengan bajet yang sama, kita dapat beli gram silver dan emas dengan lebih banyak. Cuma, hati-hati, kena semak juga charge-charge yang lain. Kedua, pastikan spread rendah. Spread bagi silver dan emas simpanan atau pelaburan yang baik mestilah 10% ke bawah. Lagi rendah spread, lagi baik. Semakin rendah spread, semakin cepat kita dapat untung. Semakin banyak untung kita dapat. Ketiga, pastikan stok tiada had. Kebanyakan pembekal silver dan emas mampu bekalkan silver dan emas sewaktu harga tengah tinggi. Namun, ketika harga silver dan emas jatuh dan banyak orang borong silver dan emas, mereka kehabisan stok. Jadi, kita tak dapat beli ketika harga tengah rendah. Terpaksa beli apabila harga naik tinggi semula. Keempat, pastikan cawangan jual beli banyak. Apa-apa urusan jual beli, kita mudah nak berurusan. Kita tak perlu nak bergantung harap kepada dealer sahaja. Dan yang terakhir dan yang paling penting, kelima, syarat jual beli tak cerewet. Tak kisahlah kalau silver dan emas itu cala, kemek, bengkok, tiada resit pembelian ataupun sil terbuka, pembekal silver dan emas boleh beli balik dengan harga tinggi. Ada pembekal silver dan emas yang tak nak beli balik. Ada juga yang naikkan spread kepada 25 hingga 40%. Banyak kan? Cukup 5 kriteria ini, baru boleh pilih silver dan emas simpanan atau pelaburan kita dengan selamat. Public Good tepati ke semua 5 kriteria ini. Jadi, nak mulakan simpanan atau pelaburan silver dan emas yang menguntungkan dengan bijak, klik link di bio. Saya bantu sebaiknya.